Kadang kalau kita terlalu sekat sangat, semua tak boleh, akhirnya kita melakukan satu penipuan lah terhadap realiti masyarakat. Contoh lain, ni contoh filem lah, maknanya boleh dikaitkanlah ni. Contoh, dalam filem Mak Kilau, pada era Mak Kilau itu, perempuan memang pakai macam Ali Sureti ke? Itu penipuan sebenarnya. Ni satu bagi saya, ni maknanya satu kemengada-ngadaan ni kan. Dan kata Mak Kilau ni, saya terus terang cakap, saya tengok dalam tak sampai 1 minit pun. Sebab dialog dia dah menaikkan darah saya. Sebab apa? Saya percaya zaman Mak Kilau ni orang tak cakap Melayu Islam. Betul. Ini dia starting tadi kan Melayu Islam. Hadis. Hadis. Ini kita kata beza. Saudara tengok, ini kesan. Saya rasa kadang-kadang kita sebut nama ni bukan nak mengaibkan, kita sebut nama nak bagi faham saja. Sebab kita dah sebut Mak Kilau, kita dah tahulah filem ni siapa yang buat. Syamsul Yusof dah terkesan dengan keagamaan. Selepas zaman Bosir, Rempit, Kat Gangster semua, dia dah pergi ke keagamaan.